Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami berada di Aksana Hotel Teluk Bahang sempena program Let's Clean Up the World 2026 anjuran daripada GRW. Jom ikuti tumbuhan kami bersama guru-guru dan pelajar hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Faisal dari TVPSS Teluk Bahang. Saya ada beberapa soalan dekat Puan. Okay, sebelum tu boleh ke Puan kenalkan diri dahulu. Thank you. Okay, Faisal, nama saya Puan Shanti, anak perempuan Gopal Tushin. Saya guru kanan bahasa di SMK Teluk Bahang. Okey, pada pendapat Puan, banyak tak sampah dekat pantai? Ya, bagi saya memang banyak sampah. Di atas tu memang tak nampak, tapi bila kita masuk ke kawasan dalam sikit, memang banyak sampah yang tersembunyi lah. Seterusnya, bagi pendapat Puan, apakah manfaat bagi orang yang menghadiri program ini? Okey, so yang ni tahun kedua saya menghadiri program Beach Clean Up. So bagi saya program ni memang sangat bermanfaat lah sebab pelajar-pelajar dan guru-guru boleh membantu untuk protect the environment, memelihara dan memulihara alam sekitar. And sebagai warga SMK Teluk Bahang dan juga yang tinggal di Teluk Bahang ni, kita boleh bantu untuk bersihkan kawasan pantai yang saya rasa penting lah untuk ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya nak tanya beberapa soalan sikit ya. Tentu boleh perkenalkan diri awak. Nama saya Muhammad Aziz Daniel dan pelajar sekolah menengah kebangsaan Teluk Bahang yang berasal daripada Teluk Bahang jugalah. Okey. Apakah cabaran yang anda alami semasa mengutip sampah kat pantai? Cabaran yang saya hadapi lah masa time mengutip sampah-sampah yang ada dekat pantai ni, dia penuh dengan kaca dekat pantai-pantai ni, jadi tak selamat lah untuk pengunjung-pengunjung nak berjalan. Okey. Seterusnya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini dalam berkumpulan? Kalau cara berkumpulan, kita boleh agihkan secara kumpulan-kumpulan yang lain bagi memudahkan murid-murid untuk kutip-kutip sampah-sampah lah dekat tepi-tepi ni. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada GRW atas kehadiran Next Clean Up World 2026. Sama-sama kita menjaga kelestarian bumi. Sampai jumpa lagi.